Okey, saya ni aku nak ajar cara buat ikan kuku dah. Ni first time aku guna ayam rebus sebab ayam ni ayam dok pakai duduk peti gatal kan. Lepas tu nak tahu sayang. Kalau saya nak buat, saya mau goreng ayam tu, ambil isi je lepas tu goreng. Ambil lah dalam 2-3 ketul tak apa dah. Tengok saya mau nak ngai lama mana. Nak ngai kejap buat sikit, nak ngai lama buat banyak. Macam saya mau tengok banyak isi banyak isi, banyak kulit tulang. Sebelum ni aku buat dengan ayam goreng. Ni first time. Jadi lepas tu saya mau guna umpan tepung cak saus Ni aku gunalah. Lepas tu telur. Telur aku biasa guna suti je padan dah. Tengok saya mau nak buat banyak mana. Kalau saya mau nak buat banyak, boleh lebih sikit telur. Lepas tu pati minyak sawit tak kisah je nama apa pun. Janji guna ni pun patak Lepas tu saya mau ricikan ayam macam aku buat Buat peracur-peracur ayam itu. Jangan acur sangat, gitu molek dah tu. Lepas tu letak minyak pati sawit dengan telur. Letak sekaligus lalu. Lepas tu kita gaul. Sampailah sebati. Lepas tu saya mula letak tepung Letak tu jangan banyak sangat. Letak sikit je dulu. Lepas tu gaul. Letak sikit gaul. Lepas tu kalau saya mau tengok lekat-lekat gini ni, maknanya ia dah cukup tepung lah. Lepas tu saya mau tambah sikit lagi tepung. Tu tambah. Jangan tambah banyak, tambah sikit-sikit Ni nak jadi ni saya mau. Dia dok lekat tangan tu. Boleh buat bola, tapi dok siap lagi selagi kena letak. Okey, last sekali saya mau kena letak ni minyak goreng ayam. Ambil lah minyak hak mana ada tu. Letak. Lepas tu uli pula. Gaul. Jadi saya mau ni siap dah lah. Nampak tak? Boleh buat bola tu, maknanya boleh guna lah. Kita kepal-kepal pun dia dah lekat tangan. Okey, saya mau selamat mencubalah.